Korang ada rumah baru nak pasang downlight tapi tak tahu nak pilih yang mana? Tengok video sampai habis, aku bagi 6 tips penting. Nombor 1, outlook which is design. Korang nak bulat ke petak, ikut taste korang. Kalau korang nak frame tebal ke nipis pun ikut taste korang. Tapi kena tengok juga design ceiling, jenis modern ataupun minimalis. Nombor 2, size. Dekat downlight ni ada macam-macam size tau. Ada 4, ada 6, 8, 12, 24, 32 inci pun kita ada. Cumanya korang kena tengok juga keluasan dan ketinggian ceiling korang tu juga, baru boleh pilih. Yang ketiga, watt dan lumen. Dekat sini pun kita ada 12 watt, 17 watt, 18 watt. Kalau rumah korang tu besar dan luas ataupun tinggi sampai 10 kaki ceiling tu, pakai yang 17 watt pun dah okey, pun dah nak tahu lagi terang ke tak? Jangan tengok watt saja, lumen pun kena tengok juga. Lagi tinggi korang punya lumen tu, lagi terang lampu korang. Yang keempat, lifespan. Dekat sini ramai sangat orang komplain diorang punya downlight cepat sangat terbakar. So korang kena pilih brand yang berkualiti. Tengok dekat kotak ada lifespan dekat sini. Lebih kualiti, lebih tahan lama. Yang kelima, warna cahaya. 6.5K warna terang, 4K neutral, 3K warm white, lebih cozy. Pilih ikut vibe rumah korang nak macam mana. So itulah dia 6 tips penting untuk korang jangan confuse lagi. Okay, datang terus cepat dekat Cawangan Alat Dapur berdekatan dengan korang.